Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini kita nak sembang tentang satu benda yang memang tidak lekang dari tangan kita setiap hari. Ya, kita akan bincangkan bab 6 telekomunikasi di Malaysia. Mari kita teroka topik ini bersama-sama. Tapi sebelum itu, cuba anda bayangkan macam mana kalau tiba-tiba sehari suntuk sahaja tiada internet, tiada telefon pintar, tiada media sosial, tiada permainan dalam talian selama 24 jam. Mesti mati kutu kan? Nampak tak betapa besarnya peranan teknologi ini dalam hidup kita sekarang? Jadi, dalam penerangan kali ini, kita akan fokus pada 3 perkara utama. Pertama, apa sebenarnya kepentingan telekomunikasi? Kedua, apa kesan dia kepada negara kita? Dan yang ketiga, macam mana kita nak jadi pengguna yang beretika? Secara asasnya, apa maksud telekomunikasi ini? Senang cerita, ia adalah komunikasi jarak jauh menggunakan teknologi. Ia bukan sekadar telefon pintar atau komputer itu, tetapi macam mana maklumat tersebut dihantar. Contoh paling dekat macam sekarang inilah. Anda sedang belajar melalui bahan digital dari rumah, atau bila anda buat panggilan video dengan atuk dan nenek di kampung. Okey, jom kita masuk bahagian pertama. Kenapa telekomunikasi ini sangat-sangat penting untuk kita semua? Paling ketara, ia memudahkan kita berhubung dengan sesiapa sahaja di mana-mana sahaja. Bayangkan, ahli keluarga di Kuala Lumpur boleh buat panggilan video dengan saudara di Kuching, Sarawak, jelas macam ada di depan mata. Jarak jauh memang sudah tidak jadi alasan untuk kita putus silaturahim. Seterusnya, e-pembelajaran. Perkara ini memang sesuai sangat dengan anda sebagai murid. Dengan adanya internet, anda boleh belajar di mana-mana sahaja. Boleh masuk kelas maya, siapkan tugasan, cari nota. Memang sangat mudah. Jimat masa dan sudah pastinya menjimatkan kos. Bukan itu sahaja, urusan mak ayah kita pun jadi jauh lebih senang. Nak bayar bil, nak pindahkan duit, guna sahaja e-perbankan di telefon pintar. Tidak perlu lagi beratur panjang berpeluh-peluh di kaunter. Urusan dengan kerajaan pun banyak yang sudah boleh dibuat cara dalam talian. Semuanya pantas dan selamat. Untuk negara pula, sistem pentadbiran jadi jauh lebih cekam dan data-data penting tersimpan selamat. Lagi hebat, kita ada satelit tau, seperti satelit MESAT dan RazakSat. Dengan satelit ini, ramalan cuaca kita jadi lebih tepat dan kita dapat tonton siaran langsung sukan atau berita dari seluruh dunia terus ke televisyen di rumah. Okey, jom uji minda sebentar. Cuba anda fikirkan dan nyatakan 2 kepentingan telekomunikasi khas untuk anda sebagai seorang murid. Dapat jawapan? Ya, betul tu. Ia memudahkan e-pembelajaran dan memudahkan pencarian maklumat untuk menyiapkan kerja sekolah. Hebat! Sekarang kita beralih ke bahagian kedua pula. Setiap ciptaan yang canggih ini mesti ada kesan positif dan ada juga kesan negatifnya kepada pembangunan negara kita. Kita lihat sudut yang positif dahulu. Perkembangan pesat dalam telekomunikasi sebenarnya membawa banyak kelebihan yang membantu memajukan pelbagai sektor penting di Malaysia. Pertama, kita sekarang hidup dalam dunia tanpa sempadan di mana maklumat dari hujung dunia boleh sampai kepada kita dalam beberapa saat sahaja. Selain itu, e-dagang pun makin rancak. Peniaga kecil di kampung sekarang sudah boleh jual produk mereka ke seluruh negara menggunakan internet. Ini sangat membantu menaikkan ekonomi digital kita. Dalam bidang kesihatan pun ada, kita panggil telekesihatan. Pesakit di kawasan pedolaman tidak payah susah-susah datang ke bandar. Mereka boleh dapatkan pemeriksaan dan nasihat pakar secara jarak jauh sahaja. Dan untuk sektor korporat pula, mereka ada telesidang, iaitu mesyuarat secara maya. Sangat menjimatkan kos dan masa perjalanan. Tapi, awas ya, teknologi canggih ini ada bahayanya juga kalau disalahguna. Jom kita perhatikan kesan negatifnya pula. Bahaya cyber paling besar, penyebaran berita palsu. Benda ini laju sangat tersebar dan boleh membuatkan orang ramai panik tau. Kedua, ancaman kecurian data pribadi. Kalau kata laluan kita lemah, penggodam senang-senang sahaja curi maklumat kita. Dan ketiga, maklumat negatif seperti unsur keganasan atau hasutan kadang-kadang sangat sukar untuk ditapis. Jadi, apa penyelesaiannya? Di sinilah masuknya bahagian terakhir kita hari ini. Kita perlu mengamalkan penggunaan alat telekomunikasi secara beretika. Jadilah pengguna digital yang bijak.
Macam mana nak jadi pengguna beretika ini? Senang sahaja. Pertama, sentiasa guna bahasa yang sopan bila menaip komen. Kedua, tolonglah jaga maklumat peribadi anda. Ketiga, sentiasa semak dahulu kesahihan sesuatu berita sebelum klik butang kongsi. Dan keempat, elakkan langsung menyentuh isu-isu sensitif yang boleh memecah belahkan perpaduan kaum di Malaysia. Satu lagi benda yang sangat penting, tolong elakkan plagiat. Plagiat ini maksudnya anda ambil hasil kerja atau tulisan orang lain di internet, lepas itu anda mengaku itu anda punya. Kita mesti hargai karya asli. Lagipun, ingat ya, segala tindakan kita di dunia cyber ini tertakluk di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Mari kita lihat satu situasi. Bayangkan, kawan anda hantar satu pautan berita yang nampak meragukan. Apakah nasihat anda kepadanya? A. Suruh dia cepat-cepat sebarkan. B. Suruh dia semak sumber berita itu dahulu. Atau C. Suruh dia tambah lagi cerita supaya tular. Semestinya jawapan yang betul ialah B. Semak sumber berita dahulu sebelum berkongsi. Kalau anda jawab B, syabas, anda memang seorang pengguna digital yang matang. Menyemak sumber berita rasmi adalah langkah paling penting untuk menghentikan penyebaran berita palsu di media sosial. Baiklah, mari kita rumuskan apa yang telah kita pelajari. Kita sudah lihat betapa pentingnya telekomunikasi untuk memudahkan e-pembelajaran, e-perbankan dan mengeratkan hubungan kita. Kita juga sudah tahu wujudnya kesan positif dan negatif serta kenapa kita wajib patuh pada etika bagi menjamin keselamatan cyber kita. Sebagai penutup, jadikan ayat ini sebagai pegangan wajib kita setiap kali memegang telefon pintar. Fikir dahulu sebelum klik. Semak dahulu sebelum kongsi. Kemajuan teknologi tidak akan bermakna jika kita sebagai pengguna tidak mempunyai adab yang baik. Jadilah pengguna digital yang bijaksana. Terima kasih kerana mengikuti penerangan ini. Teruskan mengulang kaji dan kita jumpa lagi.